setitik dekat tapak tangan macam ni. Okay. Alright, setitik pun cukup. Setitik pun cukup. Tak perlu nak banyak-banyak. Okay. Then you rub. Rub pada saya, you rub arah lawan jam. Okay, arah lawan jam macam ni. Okay. Then, dalam masa yang sama, dia dah menyerap dalam kita punya tapak tangan tadi. Okay. Dan selepas tu, kita hidu sedalam-dalamnya. Hidu, dia tak boleh hidu like macam tu. Okay. Dia hidu sedalamnya macam ni. You pause kejap, then lepaskan. Okay. Buat beberapa kali. Minyak panti ni, bila dia dah menyerap dalam kita punya tapak tangan, bila kita hidu tadi, dia akan masuk ke dalam kita punya mentol pencium. Daripada situlah dia akan hantar signal kepada sel-sel tubuh kita untuk bergerak based on kebaikan dia lah. Dalam masa yang sama, bila kita hidu tadi, doa apa yang kita hajatkan. Dia menghantar signal based pada apa yang kita doakan juga. Bila kita hidu, dia masuk dalam kita punya mentol pencium dan seterusnya dia masuk ke dalam paru-paru kita. Dan daripada situlah dia akan bekerja. Okay?